Nah, minum. Hey, sedap ni. Mesti cucu awak yang sebut. Cucu apanya? Kopi ni pahit. Tak ada gula. Memang pun gula dah habis. Pergilah beli. Yelah. Hah? Hah? Iya ke? Aki! Aki! Aris! Ara! Aki! Cucu-cucu Aki. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Kau ni pun balik bukan nak bagi tahu. Dah. Wan kata Aki dah keluar. Dah sampai baru nak telefon. Lupa. Apalah papa ni. Korang balik dulu. Aki nak pergi kedai jap. Kedai? Nak ikut? Boleh tak papa? Pergilah. Yeay! Jalan baik-baik. Bye! Aki, lajulah sikit. Tengok tu. Mesra. Siapa cakap diorang tak boleh duduk kampung? Awak lah. Aki, Ara rindu Aki. Iya. Aris, tak rindu Kak Aki ke? Tak. Yelah tu. Aki, apa tu? Nasib baik tak apa, tak apa. Itulah sawa. Dia sesat tu. besarnya. Tunggu sini. Apa kita nak buat ni, Aki? Apa? Ara takut. Kalau Ara takut, Abang lagi takut. Aki, hati-hati. Cuk. Pukul dia, Aki. Pukul dia. Dia mati. Lagi, Aki. Lagi. Pukul kuat-kuat. Hai. Cuk. Dia pergi mana tu? Aki, tak bahaya ke lepas ke ular tu? Nanti kalau dia patuk orang macam mana? Ular sawa tak patut orang. Dia tak ada bisa. Dia pelik aja mangsa dia. Lepas tu telan. Pelik? Iya. Ular sawa kalau dah belit, macam tali pinggang. Dia takkan lepaskan sampai mangsa tu mati. Ih, takutnya. Alah, Aki. Takkanlah satu pun tak pernah terlepas. Ada yang pernah terlepas. Nak dengar cerita? Ceritalah. Pada zaman dahulu. Wah. Kenapa? Siapa tu? Tolong aku, bantu aku. Sang ular, kenapa merintih ni? Tolong aku. Tolong aku. Dia kena curi. Kena curi? Tadi aku pergi cari makan. Balik-balik je dah hilang. Oh, kejamnya, aduh.
kau letak telur-telur tu? Sarang aku. Aku kesian kat kau lah. Tapi aku tak tahu macam mana nak tolong. Aku pergi dulu ya. Kancil, aku tahu. Tahu apa? Sang biawak yang curi. Mana ada Ada biawak? Kancil. Hari tu dia datang sini. Patutlah dia baik semacam. Rupanya nak curi anak-anak aku. Tolong aku, Kancil. Tolonglah cari anak-anak aku. Tolong aku. Hai, baiklah. Aku tolong kau. Terima kasih banyak-banyak, Kancil. Kau memang baik. Mana sarang biawak tu? Mari aku tunjuk. Sini. Jauh ke? Taklah. Panjang. Ada udang di sebalik batu. Cepatlah, Kancil. Nanti dimakannya anak-anak aku. Biawak kejam. Nanti aku makan anak-anak dia pula. Padan kau. Tak ada. Jom. Kan sampai ni. Kancil. Sini. Cepatlah. Kau pasti sarang biawak tu di sini? Pasti. Kau cari di sana, aku cari di sini. Yelah. Aku punya. Apa ni? Tak ada juga. Macam mana rupa telur lah? Rupa aku nak tahu. Macam ni. Ya! Sini kau! Kenapa ni? Ya! Aku dah dapatkan. Kenyanglah aku. Kancil. Tak sangka kau terpedaya. Kancil yang cerdik sudah terberdaya. Sakitnya. Kancil, lepaskan aku. Tipu je. Kancil. Takkan kau tak tahu kelemahan ular sawah? Cubalah sekuat hati kau, Kancil. Aku dah lama nak makan daging kancil ni. Manis, lemak. 哎呀，两么搞错？ Bislah kau. 哇！
Padan muka kau, kancil. Tak sangka pula ajalku hari ni. Syabas ular, kau memang bijak. Biasalah. Engkaulah satu-satunya binatang yang berjaya menipu aku. Mesti. Aku ni bukan calon-calon ular tau. Akulah ular sawah batik. Tapi sebelum kau makan aku, boleh tak aku minta sesuatu? Apa dia? Aku ingin salam dengan kau. Itu je. Oh, boleh. Nah. Tak sampai lah. Macam mana nak salam? Badan kau kan kena belit. Tak apalah. Kau tepuk je kepala aku. Aku tak tipu. Lepaskan aku, kancil. Lepaskan aku, kancil. Lepaskan aku. Raja Rimba dah sampai pun. Tengok, ini hadiah untuk kau. Hadiah? Marilah tengok. Ya ke ni? Iya, hadiah. Cantik kan? Mahal ni. Ada aku tanya. Kau jangan main-main dengan aku. Raja Sulaiman anugerahkan tali pinggang hikmat ni kepada engkau, Raja Rimba. Bangga tak? Tapi kenapa aku tak tahu? Gagak tak bagi tahu kau? Gagak. Dia lupalah tu. Habis tu, kenapa engkau yang pakai? Aku tak pakai. Aku tolong bawa je. Tapi aku terbelit. Kalau dah terbelit, apa hal? Dah, keluar. Tak tahu pakai, tak payah pakai. Hei, tengok ni. Biar Raja Rimba yang pakai. Macam ni. Hep. Nak ke mana tu? Jangan nak lari. Macam mana? Bergaya tak? Wah, bergaya lah. Mestilah. Aku kan Raja Rimba. Apa tu? Tak apa. Biar aku tengokkan. Boleh juga. Cepat sikit. Ada apa tu, Kancil? Oh, ni Patutlah nampak longgar. Kejap,
Sekarang baru ketat. Terima kasih, Kancil. Susah-susah engkau je. Salamlah kat Raja Sulaiman ya. Aku suka tali pinggang ni. Macam ketat sangat je. Kancil? Oh, Kancil. Siapa kau? Kau siapa? Tak kisahlah. Kau lagi besar. Siap kau? Rasa. Lepaskan aku. Kau lepaskan dulu. Kancil, Kancil. Nasib baik kau bijak. Sang Kancil! Habislah cerita. Aki, kenapa Tupai cakap ada udang di sebalik batu? Itulah maksudnya orang yang ada muslihat. Macam ular sawa, dia pura-pura aja minta tolong. Telur dia tak kena curi pun. Sebenarnya dia nak makan sang Kancil. Jahatnya ular tu. Sebab tu Arisa nak Aki lepaskan dia. Pukul biar mati. Ular pun nak hidup juga. Kalau ular tak ada, habislah padi dimakan tikus. Itu kan kejaran alam. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Semua kehidupan ni ada keperluannya. Habis tu, binatang apa yang makan ular? Dah sampai pun. Cepat Aki, cepat. Mama, Papa. Tadi kan Mama, Ara nampak ular. Ular? Besar. Bahayanya. Tak apa. Dah buang dah. Jangan main-main. Aki kau tu hero. Ada-adalah kau ni. Dah. Mari Ara ikut Wan buat teh.